Dia ada bunyi sikit lah. Dia ada bunyi sikit kan. Bunyi macam bising. Wah. Tadi pun ingat bunyi apa kan. Sikit-sikit tadi ni berat dah. Berat lah. Tapi sedap bawa. Ya sebab dia 4 piston. Ini tadi senang duduk payah Okey sikit. faham. Kita tak tahu kenapa macam break tak makan je. Zalah motor orang lenjan lah. Okey, sekarang kita bersama SRK 2502. Motor 4 piston. Hoi, bunyi dia memang Ush. Ikat dia ni. Okay, first impression dah. Sitting position agak mencangkung untuk yang 183 cm. Ini dia lebih menunduk berbanding dengan 250R tadi tu. Dia lebih orang kata pun untuk speeding ni. Oh ya, aku tak biasa lah nak guna motor sport ni. Jadi kena hati-hati lah sikit. Sebab pernah ada sejarah saya dulu. Jadi tak mau sejarah dulu. Apa? Baru 50 dah bunyi macam pergi 100 lebih tu. Aduh. The power of 4 inline kan. Tapi dia linear. Dia power dia dekat high RPM lah. Ini kena masuk highway baru boleh blast betul ni. Kalau setakat pusing-pusing sini je, dia kurang sikit lah. Ok, gearing pula, brake belakang lah. Brake depan dia. Ini memang tekan kuat ni. Kalau tak ada ABS memang wikang ni. Ya, linear. Dia lambat sikit dah. Dia bunyi yang bagi dulu. Tapi untuk mereka yang enthusiast apa benda tak apa orang putih sebut kan. Peminat bunyi ni boleh lah kan. Peminat bunyi dan kata apa, jenis tak bawa laju kan, tapi nak feeling laju, boleh lah pakai. Ini jalan sehala ke apa? Tak tahu lah. Sekejap aku salah masuk jalan ni. Oh sorry. Susah nak maneuver. Menunduk sangat. Okey, clear. Aku tak mau pergi dalam besar sebab motor ni motor test dengan nombor plate tak ada semua kan. Dia agak risky lah. Feeling dia sangat syok tau. Dia power dia linear, dia tak jerky sangat. Sedap lah. Dari segi bunyi dia tu, macam buat kau duduk kat dunia lain kan. Bunyi tapi bawa 80 feeling macam aja. 180. Okay. Cuma tu lah yang rendang sikit okey lah kot. Macam aku rasa ni sangat lah. Aku rasa menunduk lah. Tapi still okey. Untuk daily ride dekat-dekat dalam 40 minit 45 minit still okey. Boleh tahan lagi lah. Tapi biasa lah lama-lama orang akan fed up kan. Ni kan kalau memang betul-betul ni nak bunyi dia kan. Okey lah. Nak main karak tu boleh pula habis dah. Itu dah full lah. Sangat-sangat linear. Tu lah aku cakap. Dia power dia tu kat high RPM. Jadi untuk dapat full potential of this bike, of the power of the bike, memang kena try dekat highway jugalah.
Sebab dalam ni, dalam taman ni bahayalah dengan kereta lalu lalang semua kan. Okey, aku dah biasa dah dengan U-turn dia ni. Woi, smooth pun. Dia ada quick cerita tak ada. Smooth, gearing dia smooth. Raung. Okey lah, buat gaya menarik. Cuma harga dia saya lupa dah. Nanti korang boleh apa tanya, apa lagi tanya lah dari motor. Harga dia on the road berapa. Sayang betul tak boleh naik highway. Tak, aku confused lah ni. Ni jalan sahala ke apa ni? Boleh lagi Aku bersalah tu lah U-turn. Ok, kita start dengan gear 1 lah. Kita short test. Kita kena tunggu clear semua dulu baru kita boleh tembak terus sana tu. Last kopik ni kalau ada jalan panjang ok lah. Ok, clear sekejap. Aku nak rasa dia punya full gear 1 tu. Okay, enough. Okay. Kat situ power dia. Itu aku cakap kena naik highway ni. Tapi sayangnya motor ni unregistered. Tak boleh lah nak naik highway. Begitu. Okay guys, setakat itu sajalah. Saya tak boleh nak test lebih-lebih sebab akses saya agak terhad. Jadi jika anda suka lah berminat dengan motor-motor ni, jangan lupa kontak Dharma Motor. Sales team korang akan bantu korang untuk dapatkan motor. Tak kira lah motor ni ke, motor apa ke, korang akan tolong dari A sampai Z, sampai dapat motor lah dari kita. Ok, setakat itu saja. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe untuk review-review yang banyak lagi. InsyaAllah kalau sempat, kalau ada rezeki.